Pernah tak korang dengar statement ni? Kalau nak kurus, kena jogging. Ramai orang ingat kalau nak kempiskan perut, kena lari. Lari pagi, lari malam, lari sampai lutut sakit. Tapi betul ke cara tu berkesan? Betul ke ni cara dia? Hari ni aku nak sembang kenapa mindset tu salah atau kurang tepat. Kalau korang dah lari berbulan-bulan, join run club ni, run club tu, tapi tengok cermin masih tak ada perubahan, video ni untuk korang. Alright guys, welcome back to the new video. Okay, hari ni punya topik agak interesting dan trending. Minggu lepas kita dah borak pasal nak buang perut buncit. Hari ni kita nak relatekan dengan running. Sekarang ni korang pun tahu dah banyak run club, dah banyak event-event running. Semua orang nak start running. So betul ke running ni boleh membantu untuk kita kempiskan perut? Tapi sebelum kita dive in kat topik kita dah reach kita punya goal. Thank you so much, kita dah reach 10k sub. Kita ada goal baru, 15k untuk hujung tahun ni. Aku tak tahu boleh achieve ke tak. Siapa yang boleh menyebabkan benda tu achieve adalah korang. So jangan lupa subscribe, 15k hujung tahun ni. Let's go. Okay, sebelum kita dive in, kita kena faham dulu kenapa orang percaya dengan statement ni. Kalau nak kurus je, kena jogging. Kalau nak kurus je, kena running. Okay, nombor satu, aku rasa lari ni adalah something yang senang nak buat compare to sukan yang lain. Kau boleh start lari dekat mana-mana, pakai kasut, keluar rumah, boleh start. So dia agak senang. Dan juga running ni maybe sebab calorie burn, tengok jam 300 kalori dah burn, and then orang pun minat nak start. Dan lagi satu, dia tengok kawan-kawan dia lari, kawan dia join run club, masuk event dan sebagainya, dan dia pun dah start rasa macam aku nak kurus lah, aku rasa aku kena start jogging juga. Tapi sebenarnya apa yang kita tak nampak adalah orang tu kurus bukan sebab lari semata-mata. Mungkin sebab dia jaga makan, mungkin sebab dia ada buat strength training, mungkin dia jaga dia punya tidur dan sebagainya. So banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan dia kurus. Alright, macam biasa kita nak borak pasal mitos dulu. So mitos berkenaan dengan running ni ada juga yang berkeliaran. So macam mana pun korang kena faham, sport reduction ni dia tak wujud. Any exercise yang korang buat kat dalam dunia ni pun korang tak boleh choose dekat mana korang nak reduce lemak badan korang ni. Korang punya lemak badan akan drop secara keseluruhan. Dan ada orang dia turun kat bahagian muka dulu, ada orang dia kecil kat bahagian lengan dulu, kat bahagian dia punya dada, kat bahagian perut, peha dan sebagainya. So benda tu memang kita tak boleh nak choose. Alright, so let's get to kita punya topik. Boleh ke lari untuk buang perut buncit? So masalah kalau korang terlalu fokus dekat running sahaja, first kali adalah muscle loss. Okay, bila kita running every single day, dan korang boleh nampak lah berat badan korang ni semakin turun, tapi korang kena tahu satu benda, yang turun tu boleh jadi otot korang. So bila otot kita ni berkurangan, dia akan datang masalah-masalah lain. Yang pertama adalah kita punya metabolism akan drop. So bila metabolism kita drop, aku rasa ramai orang ada masalah ni. Bila dia dah reach certain weight, dia akan maintain je dekat situ, dan dia rasa macam asal tak drop lagi sebab badan kita dah start adapt. Dan muscle kau loss ni, yang paling tak okey sekali adalah sendi-sendi korang akan start sakit-sakit. Yang ni aku rasa agak bahaya, especially untuk korang yang overweight. Sebab kalau korang overweight dan korang bantai running dan sebagainya, at first maybe korang tak rasa, tapi slowly bila dah terlalu banyak impact dekat badan korang, muscle tak ada, ataupun korang tak mempunyai muscle mass yang cukup untuk support sendi korang, injury akan datang. Yang ni sangat-sangat common. So apa akan jadi? Last korang akan frust, dan last korang akan stop. So tak ada apa, zero, apa pun tak ada. Point yang nombor 2, simple je, dan aku rasa aku dah cakap benda ni beratus kali, maybe beribu kali, berkenaan dengan calorie deficit. So perut buncit. Perut buncit ni disebabkan apa? Sebabkan lemak badan korang. Untuk kurangkan lemak badan, dia punya ibu dia punya boss dia adalah calorie deficit. Yang ni adalah benda yang korang tak boleh compromise. This is it. So untuk kita dapatkan calorie deficit ni, kalori yang kita burn mestilah lagi tinggi daripada kalori yang kita consume. Kita tolak tepi lah pasal kalori, pening lah nak kira. So apa benda yang korang boleh buat untuk start jaga makan korang ataupun try untuk dapatkan deficit tu adalah simple je. Start dengan jaga portion, lebihkan protein. Make sure every meal ada protein source. Kurangkan gula dan kurangkan processed food. So fokus dekat 4 ni sahaja, tak payah nak kira-kira. Cara yang nombor 2 untuk memudahkan kita dapat deficit adalah korang boleh start untuk buat strength training. Kita bercerita pasal calorie burn sekarang. Korang kena faham satu graf ni ataupun satu bar ni, TDEE. Nanti aku letak dekat sini. Korang boleh nampak dia ada tulis dekat sini BMR. So BMR ni adalah basal metabolic rate. So itu adalah metabolism kita. Kita kena tingkatkan ataupun at least kita maintain. Strength training
adalah salah satu cara untuk kita maintainkan supaya metabolism korang tak drop bila korang buat deficit. So bukan itu sahaja, dia juga boleh burn more calorie at rest. So bila korang tak buat apa-apa, dia still burn more calorie. Dia juga akan benefit dekat korang punya badan, korang punya posture, dan juga kalau korang nak start running, korang nak ada aktiviti-aktiviti lain, dan sendi-sendi korang ni ada support daripada muscle korang. Yang ni sangat-sangat penting. So nombor 3 barulah cardio ataupun korang punya running tu. So running ni ataupun cardio exercise ni adalah tambahan. Korang kena make sure yang tadi nombor 1, nombor 2 tu kena betul-betul optimum dulu, baru kita add on. Kalau korang fokus dekat yang nombor 3 ni sahaja, that's why lah result korang tak ada. So cardio ataupun running korang ni dia adalah tools sahaja. Dia bukanlah main ataupun the only way untuk korang kempiskan perut korang ataupun buang lemak badan in general. So tak boleh nak lari langsung ke? Kawan saya jogging, kawan saya running, kurus, boleh je. Aku boleh tanya balik dekat korang, ada orang yang start running every single day run, tapi perut dia masih ke depan? Macam mana pula tu? Macam ni kita nak jawab? So korang jangan salah faham dekat topik ni. Bukan aku nak cakap kita tak boleh lari langsung. Lari ni dia ada juga benefit dia. Even aku sendiri pun, aku pun run almost every day. So yang pertama sekali, of course dia bagus untuk kita punya jantung kita dan kita punya paru-paru. Jantung kita pun made up of muscles. Muscles tu pun kena train, dan running adalah salah satu exercise yang bagus untuk kita improve kita punya cardiovascular. Dan ada orang yang gunakan running ni sebagai dia punya outlet untuk release dia punya stres. Bila dia run, dia peluh-peluh, dia rasa puas, dia rasa best. So dekat situ dia dah jadi hobi. Running ni aku boleh samakan dia dengan korang pergi main pickleball, korang pergi main badminton. Something yang kita buat untuk kita bersosial dengan kawan-kawan, nak fun-fun apa semua. Tapi dia akan jadi tak okey kalau kau punya goal adalah kau nak buang perut ni, nak kuruskan badan ni, tapi kau solely fokus dekat running sahaja. Kau kena faham, bukan aku nak cakap running ni useless, running ni tak berguna langsung, tapi kau kena berbalik kepada goal dan juga kau punya priority kau. Apa yang kau nak? Apa kau nak dalam hidup kau ni? Tapi kalau priority kau untuk improve running, coach, saya nak masuk marathon, saya nak improve saya punya running, saya nak lari lagi laju apa semua, then itu adalah priority kau. Itu dah side performance lah. Yang kita cerita tadi pasal body composition, pasal berat badan, pasal lemak badan, pasal muscle mass dan sebagainya. So kita jangan confuse. Macam aku cakap tadi, know your priority, tahu apa benda yang kau nak, goal kau apa sebenarnya. Alright, nombor 4, kita nak borak sikit pasal real case study dekat Fit Cave. Okay, dekat Fit Cave kita ada klien yang dia ni memang aktif berlari, pergi run club sana sini, join event 5K, 10K dan sebagainya. Tapi dia datang Fit Cave, dia tanya, kenapa perut saya ni tak kurus-kurus kenapa perut saya ni tak drop Dan bila kita consult dengan dia, tanya banyak soalan, dan kita dapat tahu yang pemakanan dia tak jaga. Lepas tu strength training pun tak pernah langsung buat. Kita buat body composition analysis pun tengok muscle mass dia very low. So dekat situ kita dah tahu dah, the problem dekat situ bukannya aktiviti running dia, sebab volume aktiviti running tu dah ada, tapi macam aku cakap tadi, point nombor 1, nombor 2 yang penting-penting ni dia tak buat. So that's why result tak ada. So dekat sini kita ubah program dia, kita make sure dia berada dalam strategi pemakanan yang align dengan goal dia, dan juga kita add resistance training. So dalam 3 bulan dah start nampak result dari segi body composition. Bukan itu sahaja, yang bestnya dia punya running pun improve. Sebab apa? Sebab badan dia dah kuat, sendi dia ada support, dia punya core dia dah makin kuat, dia punya posture dia dah improve. So strength training ni memang dia akan complement dua-dua, body composition dan juga performance korang. Win-win situation. So moral of the story, lari tak salah, tapi kalau nak result, nak hasil, kena combine dengan cara yang betul. So kesimpulannya, kalaulah kita nak cakap lari ataupun running ni the only way untuk kita buang perut buncit, kuruskan badan lah in general. Kalau ada orang tak suka lari, macam mana? Memang ada orang yang bila dia berlari, dia rasa tak best, dia rasa stres. So kita kena faham badan kita lain-lain. Dekat sini kita kena berbalik dengan dia punya ibu dia. Lepas tu barulah kita work around dengan kita punya minat, lifestyle. Tapi macam mana pun yang ibu-ibu ni memang kita tak boleh nak ubah. Itu adalah dia punya core dia. Alright guys, itu sahaja video untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share video ni dekat kawan-kawan korang. Kalau dia ni kaki lari tapi dia ada lagi masalah perut buncit dia, perut dia sampai finishing line dulu.
elok. Jangan lupa komen juga resepi ataupun korang punya success story. Kalau korang dah berjaya dah, tak kisahlah through running ke, through walking ke, through whatever, share so that kita boleh support kawan-kawan yang masih struggle ni. So I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.